Saya nak pecahkan formula. Kita sebut formula ni dia mesti ada numbering. Bila sebut formula ni, saya nak pecahkan kepada 5 poin. 5 poin untuk mendapatkan formula hidup tenang. Baik, kita pergi satu persatu. P yang pertama adalah tujuan hidup. Tahu tujuan hidup, tahu peranan hidup, tahu matlamat hidup, tahu, faham konsep apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita hidup di atas muka bumi ini, insya-Allah hidup kita akan lebih tenang, terarah, terpandu. Poin yang kedua ini adalah qalbun salim. Apa makna qalbun salim? Hati yang bersih, hati yang sejahtera. Kunci nak dapat hidup yang tenang, hati perlu bersih, iaitu dia qalbun salim. Yang ketiga adalah tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Satu sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia rendah diri di hadapan makhluk, di hadapan manusia lain, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang keempat adalah Q. Itulah dia, sebut sama-sama ikut saya, qudwah hasanah. Apa itu qudwah hasanah? Contoh teladan yang terbaik. Jadilah contoh teladan yang baik. Yang kelima, formula hidup tenang adalah tawakal. Apa itu tawakal? Serah diri. Serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal 'ala Allah, menyerahkan segala urusan kehidupan kepada Allah dalam keadaan kita berusaha. Dia bukan dah hujung-hujung usaha benar-benar lupa Allah, tak libatkan Allah, buat keputusan ikut hawa nafsu, ikut suka hati, ikut seketegak. Hujung-hujung okey, kita buat solat hajat. Okey, buat solat hajat untuk dapatkan projek. Masa nak dapat projek tu tak fikir halal haram contoh. Hujung-hujung baru okey tawakal. Tak. Tawakal tu libatkan Allah, percaya dengan perancangan Allah, serah diri pada Allah dalam setiap keputusan hidupkan.